Okey, sekarang ni apa kelebihan ilmu diagnoskerologi? Yang pertama, dengan adanya ilmu ini, kita boleh tahu simptom awal sesuatu penyakit. Malah yang lebih menakjubkan, bukan setakat simptom awal. Sebelum penyakit itu muncul, kita dah boleh detect potensi penyakit itu pada seseorang. Itu yang pertama lah, kelebihan dia boleh tahu simptom penyakit lebih awal. Contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol, apa lagi, gout, stroke. Kita boleh tahu fasa awal ataupun sebelum penyakit itu muncul, potensi itu kita dah boleh nampak dekat mata putih. Yang kedua adalah dengan adanya diagnoskerologi ni, okey, teknik ini adalah teknik, bagi saya, teknik yang mudah dan murah. Jika dulu kita perlu ada kamera khas yang mahal, yang berlens, apa tu, micro lens, sekarang ni tak perlu. Hanya sekadar kita melihat dengan mata kasar, mata kepala kita sudah mampu untuk melihat skerologi atau mata putih. Dekat situ kita akan nampak lah, okey, pelbagai simptom-simptom penyakit. Yang ketiga, kelebihan dengan adanya diagnoskerologi ni, kita boleh tahu sesuatu penyakit itu walaupun kita dah jumpa dia punya simptom. Contohnya kita jumpa kencing manis ataupun darah tinggi. Yang menarik ni, darah tinggi ni kita boleh pecahkan lagi simptom dia. Adakah disebabkan oleh emosi, daripada emosi jiwa, ataupun disebabkan oleh faktor fizikal ataupun faktor pemakanan. Sebab banyak aja penyakit yang kita boleh tahu, boleh dapat. Okey, tetapi punca awal penyakit tersebut berpunca daripada fizikal ataupun non-fizikal. Ini yang kelebihan yang tak ada dekat diagnos tempat lain. Dan yang terakhir, dengan adanya diagnos ni, perawat tu sendiri dia lebih mudah untuk menentukan teknik rawatan yang sesuai. Okay, dengan hanya cek dekat mata, kita tahu, oh, yang ini dia ada penyakit sekian-sekian. So, jadi kita tahu apa rawatan yang sesuai. Bukannya kita buat sembrono, okay? Datang-datang terus buat bekam dan sebagainya. Kita diagnose dulu apa punca, dah tahu punca, apa teknik rawatan yang sesuai. Okay, dan bonus ini pada saya sangat special lah. Kalaulah sebagaimana perubatan moden, kita nak tahu pelbagai simptom penyakit, kita kena buat medical check up, ambil darah satu tiub dan bawa ke lab, dia akan buat laporan. Ada 46 perkara dalam darah kita ni kita boleh detect, ataupun ada yang sampai 80-100 perkara dia boleh detect. Juga sebenarnya dengan melihat anak mata putih, skerologi pun sama juga. Dia seumpama ala-ala medical check up. Cuma kita tak perlu ambil darah. Ini sekadar lihat di mata putih. Okey, kalau korang tahu korang tengok dekat poster ni kan. Ni banyak ni. Okey, seumpama medical check up lah. Ada pelbagai penyakit kronik kita boleh lihat berdasarkan mata putih. So bukan setakat kencing manis, darah tinggi, gout, dan sebagainya. Banyak lagi. Ada lebih kurang hampir 100 perkara yang kita boleh dapat tahu dekat mata putih ni. Itu yang menarik. Okey, baik.